Hai semua, selamat datang ke sesi kupasan kita kali ini. Pernah tak anda rasa macam lemas dengan matlamat hidup sendiri? Macam terlalu banyak benda nak buat sampai tak tahu nak mula dari mana? Hari ini kita nak rungkaikan satu konsep yang sangat menarik dari karya Abdullah Al-Meman. Kita akan tukar konsep perencanaan yang selalu nampak rumit dan menakutkan ni jadi kemahiran praktikal yang anda boleh guna setiap hari. Jom kita fahami spektrum warna untuk mengajar pemikiran dengan fokus pada 10 kemahiran perancangan. Dah bersedia nak ubah cara anda berfikir? Jom kita mulakan. Cuba fikirkan satu soalan ringkas tapi sangat mendalam ni. Apakah projek kehidupan anda? Semuanya bermula dengan kisah seorang bapa bernama Faisal. Waktu dia tengah berbual dengan anak-anak dia tiba-tiba tanya soalan ni. Memang terkejutlah anak-anak dia dibuatnya sampai diorang tanya balik dekat dia. Faisal pun teranglah yang hidup dia ni ada macam-macam projek pada fasa yang berbeza. Dari nak dapatkan ijazah sampailah nak bina rumah. Kisah ni sebenarnya sangat dekat dengan kita semua kan? Ia buat kita terfikir sejenak. Anda sendiri tahu tak apa projek utama anda sekarang ni? Jadi, untuk capai semua tu, kita perlukan strategi yang betul. Dalam sesi ini, agenda kita dibahagikan kepada 5 bahagian utama. Kita akan pergi satu persatu bermula dari takrif dan pembahagian, lepas tu analisis dan didaksi, punca dan hasil, seni membuat undang-undang, dan akhir sekali macam mana nak gabungkan semua kemahiran ni. Ini adalah struktur logik yang akan bantu anda bina kotak alat perancangan yang paling mantap. Okey, mari kita tengok macam mana semua ni dibina. Kita mulakan dengan asas kepada perancangan. Bahagian pertama, mendefinisikan projek dan membahagikannya. Langkah paling pertama dan wajib dibuat adalah faham betul-betul apa sebenarnya tujuan teras kita. Faisal ajak anak-anak dia yang nak tahu projek ni bukan setakat untuk orang perseorangan je, tapi terpakai juga untuk organisasi besar. Contohnya kan, apa sebenarnya projek teras Kementerian Kesihatan? Adakah semata-mata nak rawat orang sakit? Sebenarnya tak. Ia juga libatkan pendidikan kesihatan untuk masyarakat awam dan langkah-langkah pencegahan. Nampak tak? Bila anda betul-betul definisikan matlamat teras anda boleh jangka apa tindakan seterusnya dan tahu dengan tepat macam mana nak sumbangkan tenaga atau dari mana nak dapatkan bantuan. Tapi biasalah kan, bila matlamat tu terlampau besar, kadang-kadang kita rasa takut. Salah seorang anak Faisal ni cakap projek dia adalah untuk menguasai komputer, tapi dia rasa macam buntu sangat nak mula. Di sinilah letaknya kebijaksanaan Faisal sebagai seorang ayah. Dia pujuk anak dia dan cakap macam ni. Mungkin kamu akan cepat bosan kalau nak buat semua tu serentak, tapi bila kamu pecah-pecahkan, ia akan bagi rasa selesa dan rasa puas bila berjaya capai satu-satu bahagian. Inilah sebenarnya rahsia di sebalik kemahiran pembahagian. Senang cerita, proses memecahkan matlamat utama kepada bahagian-bahagian kecil ni akan halang kita daripada rasa bosan dan pastikan kualiti kerja kita tu terjaga. Macam anak Faisal tadi, dia tak perlulah nak belajar semua benda pasal komputer dalam masa satu malam. Tak masuk akal kan? Jadi, dia pecahkan projek tu. Mula-mula, kuasai program pejabat. Lepas tu, baru belajar sistem Windows secara berperingkat. Sama juga macam Kementerian Pendidikan, mereka pecahkan projek gergasi mereka kepada bahagian pembentukan akhlak dan juga bahagian pengajaran. Sangat logik bukan? Bahagikan matlamat anda dan percayalah, anda boleh laksanakannya dengan jauh lebih mudah. Okey, sekarang kita dah nampak hala tuju. Jom kita selami perkara ni lebih mendalam lagi. Kita beralih ke bahagian kedua, kemahiran analisis dan deduksi. Pernah dengar tentang peta kauzal atau dalam bahasa asalnya Al-Kharitah As-Sababiyah? Konsep ni minta kita berfikir secara kritis tentang sebab-sebab spesifik di sebalik setiap satu ciri sesuatu objek atau situasi. Cuba bayangkan perbualan Faizal dengan anak dia. Masa anak dia cakap nak beli kereta, Faizal tak terus je cakap okey. Dia tanya soalan. Kenapa kereta guna petrol? Anak dia jawab, sebab murah dan mudah dapat. Faizal tanya lagi. Habis tu, kenapa kereta tu kena ada 4 roda? Anak dia balas, untuk keseimbangan lah. Habis, kenapa cermin pandang belakang kena letak kat dalam? Supaya pemandu boleh tengok belakang tanpa perlu pusing kepala. Sebenarnya, melalui soalan-soalan bersahaja ni, Faizal tengah latih otak anak dia untuk buat analisis terperinci tentang spesifikasi sesuatu benda sebelum buat apa-apa keputusan. Dan cerita pasal peta kausal tadi memang cukup bijak untuk terangkan kemahiran memerhati dan membuat deduksi. Ada satu anekdot menarik yang Faisal kongsi masa dia belajar kat universiti dulu. Ada seorang doktor ni yang ditugaskan untuk pilih calon hakim dalam kalangan pelajar. Tahu tak, doktor ni pilih seorang pelajar tertentu ni hanya kerana pelajar tu perasan yang mood doktor tu sentiasa berubah-ubah antara hari Isnin dan Sabtu.
Ya, bayangkan, pelajar tu perhati benda-benda yang sangat halus dan dia berjaya buat redaksi yang tepat. Untuk jadi perancang yang hebat, keupayaan membaca situasi, faham perubahan kecil dan buat kesimpulan dari benda yang tak diluahkan secara terang-terangan ni sangatlah kritikal. Menarik kan? Okey, kita teruskan ke bahagian ketiga, punca sebenar dan meramal hasil. Bila kita nak cari punca sebenar sesuatu isu, selalu akan ada banyak teori dan pandangan yang berbeza-beza. Contoh paling dekat, kenaikan harga barang. Waktu Faisal bersembang kat pasar tentang isu inflasi yang mengejutkan, macam-macam andaian yang keluar. Ada seorang penjual ni cakap, semua ni berlaku sebab krisis ekonomi global. Tapi lepas tu, ada pelanggan lain pula sampuk. Dan dari sudut pandang dia, punca utama sebenar adalah sistem riba atau sistem faedah yang buatkan harga naik mendadak tanpa ada sebarang nilai tambah yang tulen. Faisal pula terfikir, mungkin juga sebab sifat tamak segelintir peniaga. Sebenarnya, poin utama kat sini bukanlah nak tahu siapa yang betul atau salah, tapi amalan membongkar punca tersembunyi di sebalik apa yang kita cuma nampak di permukaan. Pendekatan ni akan mempercepatkan proses anda nak selesaikan apa jua masalah. Bila kita dah kena pasti punca tu, langkah berikutnya adalah meramal hasil. Kita kena faham sama ada rantaian kesan tu akan membawa hasil yang positif ataupun negatif. Ada satu hari ni, penyelia sekolah maklumkan pada Faisal yang anak dia kerap tidur di dalam kelas. Mula-mula, Faisal anggap tidur lewat sebab tengok perlawanan bola sepak tu hari remeh-temeh je. Tapi penyelia tu mula terangkan kesan domino dia. Kalau tidur awal, akan bangun dengan rasa segar, tak menyusahkan mak ayah waktu pagi, mood pun akan baik bila sampai sekolah dan akhirnya, pemahaman masa cikgu mengajar akan jadi jauh lebih baik. Bila Faisal nampak je kesan domino yang positif ni, dia terus tekad nak ubah rutin anak dia. Nampak tak betapa berkuasanya kemahiran meramal hasil ni? Tapi, kita semua tahu, nak ubah rutin ni perlukan disiplin dan peraturan. Jadi, ini bawa kita ke bahagian keempat, seni membuat undang-undang. Jom kita tengok dan bandingkan perbezaan ketara antara undang-undang kasar dan undang-undang pintar. Masa isteri Faizal nak berhentikan tabiat anak-anak dorang minum air berkarbonat, si isteri cadangkan peraturan yang agak keras. Haramkan semua jenis air manis dan denda dengan potong duit belanja. Agak ngeri kan? Tapi Faizal pula, dia aplikasikan seni membuat undang-undang. Dia terfikir, apa sebenarnya hak anak-anak ni? Hak mereka adalah untuk menikmati minuman yang sedap. Jadi, dia wujudkan undang-undang pintar. Hak anak-anak untuk minum jus, teh atau kopi dipelihara dan boleh diminum bila-bila masa. Tetapi, hanya air berkarbonat sahaja yang dilarang sepenuhnya. Peraturan yang licik tapi harmoni ni bukan saja buat anak-anak rasa dihormati. Malah matlamat utama si ibi tu pun tetap tercapai. Bijak kan? Lebih hebat lagi kesan dia kalau peraturan tu dilaksanakan secara berperingkat. Cuba bayangkan pelaksanaan dari tahun ke tahun ni. Kalau tiba-tiba sebuah majlis perbandaran paksa semua penduduk untuk cantikkan bandar dalam masa satu malam, confirm akan ada penduduk yang mengamuk dan protes. Tapi dengan pelaksanaan berperingkat, semuanya jalan perlahan-lahan. Tahun pertama, cuma kuat-kuasakan kempen buang sampah dalam tong. Masuk tahun kedua, bagi benih pokok secara percuma kepada sesiapa yang nak. Tahun ketiga, barulah mula wajibkan penanaman pokok. Tahun keempat, mula kumpulkan pasukan sukarelawan. Dan masuk tahun kelima, barulah penyertaan dalam program bandar tu diwajibkan sepenuhnya untuk semua orang. Strategi psikologi ni pastikan orang ramai patuh tanpa rasa marah. Konsep ni terpakai sama ada untuk urus sesebuah bandar sampailah untuk suruh anak anda kemas bilik tidur dorang. Jadi, poin yang paling penting sekarang ni ialah macam mana kita nak manfaatkan kesemua perkara ni. Selamat datang ke bahagian kelima, menggabungkan kemahiran. Inilah rupa sebenar sebuah perancangan yang matang. Ingat lagi tak masa keluarga Faisal nak beli komputer? Dorang gabungkan kesemua kemahiran berfikir ni sekaligus. Pertama sekali, dorang definisikan projek utama. Nak beli komputer. Lepas tu, dorang senaraikan alternatif. Nak komputer riba atau komputer meja. Kemudian, mereka guna kemahiran perbandingan secara teliti. Adakah dorang lebih perlukan mobiliti supaya senang bawa ke mana-mana atau sebenarnya perlukan prestasi yang tinggi dengan kos yang lebih jimat? Lepas timbang semua aspek ni, barulah mereka buat keputusan akhir berdasarkan keperluan khusus keluarga. Dengan wujudkan plan berstruktur langkah demi langkah macam ni, dorang bukan je dapat buat pilihan yang paling tepat, tapi dapat jimatkan banyak masa, wang dan elakkan rasa menyesal di kemudian hari. Perancangan yang baik ibarat menukar tekaan sembrono kepada satu kepastian mutlak. Dan semua ini bawa kita kepada satu persoalan akhir untuk anda sama-sama renungkan. Penulis tinggalkan kita dengan satu kata-kata yang cukup mendalam. Hal taksiru hayatuka bitakhdid am ashwa'iyah.
yang membawa maksud adakah perjalanan kehidupan anda didorong oleh perancangan yang teliti atau sekadar ikut arus nasib secara rawak. Sepanjang sesi ini, kita dah pun membongkar pelbagai alat pemikiran daripada cara nak mencari peta kausal sesuatu keadaan sehinggalah membina undang-undang secara bijak dan berperingkat. Maknanya sekarang anda dah ada alat yang lengkap untuk berhenti bergantung pada kerawakan nasib semata-mata. Persoalannya, adakah anda bersedia untuk ambil alih steering dan mula merancang projek kehidupan anda sendiri hari ini? Terima kasih tak terhingga kerana sudi meluangkan masa dalam sesi kupasan ini. Teruskan sifat ingin tahu anda dan sampai kita berjumpa lagi.